Baru-baru ini saya ada mendengar Kesuma ada memperkenalkan bateri madani. Satu program yang amat baik saya rasakan untuk komuniti masyarakat India. Jadi saya berpendapat program yang baik sedemikian mungkin boleh dikembangkan kepada Sabah Sarawak dan boleh juga kita ada bateri madani untuk masyarakat Dayak ataupun Kadazan di Sabah dan sebagainya. Apa pandangan Menteri Kesuma? Terima kasih sahabat saya yang berhormat Encik Borneo. Sebenarnya angka yang diberikan tadi 3.2% itu berdasarkan DOSM. Memang kalau kita lihat banyak daripada pengangguran ni wujudnya sebab mereka tidak mahu mengadakan satu pekerjaan yang secara formal. Dia lebih baik dia nak bekerja secara tidak formal. Contohnya pekerja-pekerja gig yang tidak termasuk di dalam sektor tersebut. Itu adalah salah satu sebab Akta Gig diwujudkan, jadi mereka mandatory untuk masuk ke dalam sektor formal. Itu nombor satu. Kedua, kalau kita lihat program bateri madani ini, dia adalah program untuk masyarakat India, tetapi perekaan program-program sebegini boleh kita juga lihat untuk dibuat bukan saja bagi komuniti Dayak ataupun Iban di Sabah dan Sarawak, juga boleh kita lakukan bagi komuniti-komuniti Cina yang lain juga. Tetapi kita kena lihat dia berdasarkan peruntukan yang sedia ada dan juga berdasarkan dengan permintaan yang sedia ada. Jadi kadang-kadang bila kita buka sesuatu program, ada beberapa program yang sebelum ni kita buka, sambutan dia agak kurang. Tetapi saya akan ambil pandangan daripada Yang Berhormat Encik Borneo untuk kita cuba melakukan di Sabah dan Sarawak juga. Terima kasih.